Ya, Assalamualaikum semua. Saya Rafi daripada Nissan Seremban. Jadi ini Dr. Iman. Iman betul tak? Betul, betul. Jadi ini doktor, dia dah untuk kali ni, kali kedua dia beli kereta dengan saya. Pertama kereta Nissan Serena 1007. So sekarang dia belikan untuk isteri kesayangan. Adalah membeli kereta Nissan Kicks. Jadi doktor, boleh sharekan tak kenapa doktor pilih Nissan Kicks e-power ni doktor? Uh, Sebenarnya kalau ikutkan dah lama dah Ricky kereta ni. Tapi sebab anak ada 5, anak ada 4. Ada baru 4. Anak ada 4. Jadi kereta yang macam ni memang kita ketepikan dululah. Kita cari Serena dulu. Tapi alhamdulillah lah 2-3 menjak ni rezeki dimurahkan. Dan isteri pun memang perlu kereta untuk hantar anak ke sekolah. Jadi kita kembali sebab kita dah lama survey pasal e-power. Jadi untuk in-city punya driving, jadi kita beli ni kembali semula ke Rafi lah. Walaupun kita daripada Shah Alam, kita sanggup datang jumpa Rafi ni semula. Jadi, terima kasih lah doktor sebab sudi berurusan dengan saya lagi sekali. Dan saya nak buat akad jual beli dengan doktor lah. Okay. Saya mau jual kereta Nissan Kicks ni kepada Dr. Iman dengan juga isteri. Dan saya doakan semoga doktor semakin maju dan juga dimudahkan segala urusan lah. Dan bertambah rezeki. InsyaAllah. Terima kasih. Lagi satu doktor, tolong promote. Doktor pun ada buat bisnes juga. Doktor, tolong promote doktor punya bisnes doktor. Terima kasih banyak. Saya sambil tengah dalam program kepakaran, saya ada hasilkan satu aplikasi digital nama dia EMStat. Yang ini sebenarnya hanyalah untuk kegunaan doktor-doktor junior, khususnya di Jabatan Kecemasan. Dalam masa yang sama, saya ada tulis buku juga. So buku ni dah nak habis dah pun. Daripada 1000 cetakan tinggal 100 saja. Bertajuk Adrenaline, cerita di sebalik pintu ID. Jadi kalau berminat dengan cerita-cerita kisah di Jabatan Kecemasan, boleh dapatkan buku saya. Okay. Jangan lupa follow dekat mana doktor? Oh, kalau di Facebook, saya majoritinya di Facebook. Boleh pergi ke Ilman Razak. Tapi kalau di TikTok, boleh cari EM Stat. Dr. Ilman Razak. Lagi satu akaun TikTok doktor. Akaun TikTok tadi, apa tu lah, EM Stat atau / Dr. Ilman Razak. Terima kasih banyak Rafi. Jadi terima kasih, kita doakan semoga Dr. Imam makin maju dalam bisnes dan juga dalam dia punya career. Dan semoga kita bertambah rezeki lah. Dan juga semoga kereta ni dapat memberi jalan yang lebih banyak datang kebaikan pada dalam hidup kita. Okay, terima kasih semua. Thank you.